Seramai 77 penuntut Universiti Utara Malaysia UUM dari 7 pusat di seluruh negara telah menyertai program hybrid Sabtu lalu bagi melengkapkan syarat program pengajian jarak jauh Pusat Pendidikan Profesional dan Lanjutan Universiti itu. Program dengan tugasan kumpulan bertajuk Hubungan Dialisis dan Kesedaran Ginjal Sihat Hidup Berbana itu diadakan di Ipoh Perak. Pengarah program di Melvin Das berkata, program itu merupakan projek bagi subjek pembangunan masyarakat 4 yang memberi tumpuan kepada aktiviti komuniti sebagai salah satu syarat kelulusan. Katanya, kumpulan peserta dari Melaka, Kuantan, Kota Kinabalu, Sibu, Kuching serta Miri menyertai program secara dalam talian dan secara fizikal di Pusat Dialisis Nur Kasih, Tanjung Rambutan. So kami merangkumi 77 orang pelajar telah membuat pengumpulan dana untuk melaksanakan aktiviti kemasyarakatan ini dan pelbagai pihak. So di kesempatan ini saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada semua penyumbang kita, terdiri daripada NGO, terdiri daripada pihak ketiga, daripada rakan-rakan sendiri, daripada pusat-pusat ke-77 pusat ni yang telah berjaya mengumpul dana, dan hasil daripada dana ni kita dapat memberikan sedikit sumbangan kepada pusat dialisis ni untuk masyarakat yang memerlukan ataupun yang di mana untuk menjalani rawatan ni di luar kemampuan mereka. So at least ada sedikit pemberian daripada kami. Itu tujuan utama program kita. Menurut Melvin, kutipan dana program terbabit juga bertujuan memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai kepentingan sokongan terhadap pesakit dialisis. Katanya, program yang merupakan inisiatif hybrid pertama itu juga diharap dapat memberi manfaat kepada komuniti serta meningkatkan kesedaran mengenai dialisis dalam kalangan masyarakat. Sementara itu, Pengarah Pusat Dialisis Nur Kasih, Datuk Muhammad Nizam Abdullah berkata, pemilihan pusat dialisis itu juga akan dapat meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai dialisis. Katanya dengan pengalaman pusat dialisis itu yang lebih 40 tahun, peserta program akan dapat menimba ilmu yang bermanfaat. Ya, Alhamdulillah, ini salah satu aspek juga. Ini juga dasar kerajaan pun yang mana kita nak menyampaikan pengetahuan. Ya, itu sangat penting. Yang mana penyakit ni asasnya mula daripada kencing manis dan juga darah tinggi. Ya, jadi kebanyakan sakit lah, hampir 70% sakit yang mana datangnya daripada penyakit dua ni ataupun kita panggil 3 serangka kan. Jadi adanya pengetahuan macam ini kita nak sampaikan pada umum agar boleh bagi kesedaran untuk dapat kawal ataupun menyelah sebarang penyakit-penyakit berkaitan macam ni lah. Jadi program macam ni agak boleh menyumbang kepada masyarakat untuk pengetahuan berkaitan dengan penyakit.